Kalau dulu kita boleh tengok suasana memang meriah sangat. Pasar Munduk Thailand kini sepi. Oh, dulu ada orang lah ni, orang tak ada tengok suasana lah ni, taruh ni dalam mondok ni tengok orang pagi-pagi sampai gelap tak ada nak orang goris lah rabuk. Dulu, setiap lorong di Pasar Munduk dipenuhi suara tawar-menawar, gelak tawa pengunjung dan deretan peniaga yang sibuk mencari rezeki. Pasar sempadan ini pernah menjadi nadi ekonomi masyarakat setempat yang mampu menarik ribuan pengunjung dari kedua-dua belah negara. Namun hari ini, suasana tidak lagi sama. Langkah kaki yang dahulu bertali arus kini semakin berkurangan. Banyak gerai-gerai yang pernah meriah kini sunyi menanti pelanggan. Di sebalik deretan kedai dan lorong-lorong yang masih berdiri teguh, tersimpan 1000 kenangan tentang zaman kegemilangannya. Ikuti kami menelusuri kisah di sebalik sepinya Pasar Munduk Thailand. Sebuah tempat yang pernah hidup warna-warni perdagangan, namun kini hanya ditemani sisa-sisa nostalgia dan harapan untuk kembali bernyawa. Kalau dulu kita boleh tengok suasana memang meriah sangat. Lebih-lebih lagi ni sekitar kalau kita tengok kedai-kedai belakang ni tempat jual pakaian wanita, pakaian lelaki, kain tudung, skirt semua. Banyaklah ada sini. Jadi kalau dulu ni adalah salah satu nostalgia yang masih ada dalam ingatan saya, yang mana kita naik perahu daripada Malaysia kita dan kita bayar dengan tambah Seria. Kita naik di sana, mari jalan ikut Munduk ni. Dan bila sampai dekat sini, memang kita disambut dengan kedai, banyak barang-barang, baju, pakaian, macam-macam ada. Suasana dulu memang meriah kawasan ni dan kedai-kedai ni semua penuh dengan barang. Kita dapat dengar penjual berkomunikasi dengan pembeli, pembeli pula minta kurang, ada seorang anak minta nak kain tudung. Macam-macam sekitar berlaku ketika itu di sini. Tapi sekarang ni boleh tengoklah sendiri. Ekoran daripada penutupan pengkalihara dekat Malaysia kita ni, sempadan Malaysia Thailand ni, maka faktor itulah menyebabkan Munduk sekarang ni jadi sunyi. Sebab pada dulu, sebab kita boleh jumpa gitu cakap. Jadi ramai pembeli boleh dikatakan 95% adalah rakyat Malaysia kita yang mana mari untuk beli barang dekat sini. Dan pada ketika itu memang Munduk ni adalah salah satu tempat untuk kita dapatkan barang dengan harga yang cukup-cukup murah. Oh, dulu ada orang lah ni, orang tak ada tengok suasana lah ni, taruh ni dalam mondok ni tengok orang pagi-pagi sampai gelap tak ada nak orang goris lah rabuk. Mari mujoyo tu, mari goris, mari ujian basah luar, mari tolong mari beli luar. Tak boleh pakai kelik ngata. Dulu ramai nak penuh orang ni, tak ada orang rabuk ni. Masa ni pun tak ada orang lagi. Dulu ni ramai ni kok ni mondok ni. Di tepi-tepi alik ni orang jual ramai ni. Sini orang jual aiskrim, nuh dia. Ni semua orang jual ramai ni, tak ada kedai sutin ni kedai lah ni 2 butir 3 butir. Dalam nak nu ramai lagi dulu. Masa ni tak ada orang lagi mondok ni. Marilah pakai jalan mondok orang tak ada lah ni. Kalau kita tengok bangunan dekat belakang ni pun nampak sangatlah sebuah tempat yang telah lama ditinggalkan. Ada hak rosak, ada hak runtuh, ada yang patah. Tak sukalah dengan suasana dulu meriah ni kita mari ni. Orang jual kuih, makanan, pakaian dalam ni.
Persoalannya adalah, apakah yang sebenarnya berlaku di sini? Adakah perubahan zaman, kawalan sempadan atau faktor ekonomi yang mengubah wajah pasar ini? Sila jawab di ruang komen. Jangan lupa like dan juga subscribe channel saya untuk video yang seterusnya.